So guys, ini barang yang korang dapat dengan harga bawah RM100, iaitu wireless vacuum cleaner. So, ini harga dia dapat dalam RM30 saja. So ini dia punya ni lah, vacuum dia ni. Okay, jenis built-in battery, wireless. Ada button dekat sini to turn on. Overall build buat pada plastik saja. Not the best quality, tapi okey lah dengan harga yang ditawarkan. Serta aksesoris cukup lengkap untuk vacuum extender yang panjang ni. Bongkar sekali dengan dia punya ni lah. Okay, korang boleh pasang dekat sini dan korang boleh vacuum lantai. Korang dapat bunyi berus ni dan juga nozzle yang jenis halus ni. Ni kalau korang nak vacuum tempat-tempat yang sempit-sempit macam dalam kereta kan, sesuai pakai yang ni lah. Pengecasan untuk vacuum ni dia pakai type C ada port dekat sini. Dekat sini dia punya output power dia dalam 120 watt. Okay, dan dia suction power dia 12,000 pascal lah. So bagi saya sedutan dia ni sedang-sedang. Okay lah, kalau korang nak sedut takat rabuk-rabuk macam apa tu, jajan-jajan yang sepeh-sepehan kan, boleh sedut. Rambut-rambut pun boleh sedut juga, tak ada masalah. Battery capacity dia 2000 mAh. So penggunaan dalam less than 30 minit, 20 minit macam itulah maksimum. Dan dia charging penuh dia lebih kurang 3.5 jam lah. Vacuum ni sangat ringan memang sangat ringan. Overall buat pada plastik saja, saya rasa ni tak sampai 1 kilo pun. Nak vacuum tempat-tempat yang kecil, kat sofa, macam sofa ke dalam kereta ke, bawa ni memang mudah lah. Dan sedutan dia pun bagi saya quite acceptable untuk this price range. Jadi guys, dengan harga dalam 30 plus saja, vacuum ni get the job done. No fancy feature, sedut habuk-habuk biasa. Berbaloi lah dengan harga ditawarkan. Jadi kalau korang berkenan, boleh dapatkan sekarang.